Saya Wan Noriza. Saya sebenarnya dah kenal GM Sharifah Hajar sebab satu maktab dulu. Kami sama satu maktab. Ni teacher bahasa Inggeris dengan main-main tau. Kalau nak speaking London dengan dia boleh. Okey. Kak Wan, berapa lama dah makan Frika? Baru 20 hari. 20 hari. Apa Kak Wan rasa? Siapa nak record ikut cepat? Okay. Apa Kak Wan rasa makan Nudrika ni? Perbezaan ni Kak Wan rasa? Pada mula hari pertama dan kedua makan, memang lutut dan juga tumit berasa sakit. Pada masa tu Kak Wan rasa macam nak berhenti, tapi disebabkan mengingatkan GM Syah kita kata tak apa kawan, teruskan. Jadi memang teruskanlah. Kemudian setiap hari tu memang makan 2 kali sehari. Dan pada masa dalam tak sampai seminggu, sakit lutut dan juga tumit tu dah beransur baik. Dan sekarang memang boleh, orang kata semalam kan kita buat aerodance, memang boleh berlari. Betul. Dan baru ni ada KKM buat pemeriksaan kesihatan di sekolah. Memang result untuk pemeriksaan kesihatan tu sangat memuaskanlah, sebab memang tak ada apa-apa penyakit. Dan sekarang kawan berumur 58 tahun. 58 tahun cikgu pension maintain. Tengok body.